Salam sejahtera, salam datang ke Majlis Anugerah Pencapaian Murid 2026. Bersama saya pada hari ini ialah Yang Berhormat YB Tuan Alexia Syucin. Terima kasih YB kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama. YB, apakah pandangan YB mengenai penganjuran Majlis Anugerah Pencapaian Murid 2026 pada hari ini? Bagaimana pandangan saya? Hari ini saya berasa sangat gembira kerana kita dapat lihat anak-anak kita sangat bersemangat dan ibu ayah juga turut datang memberi sokongan. Itu tanda yang baik untuk anak-anak sekelilingan dan lagi semakin baik dari sudut akademik ataupun bukan akademik. Menjadi seorang insan yang boleh berbakti jasa dan juga boleh balas budi pada negara kita termasuk keluarga kita, kita perlu sentiasa ikhlas dan juga sentiasa rajin kerana tidak ada seorang yang kita katakan bodoh ke tidak. Ada saja orang yang malas. Kalau kita rajin, mestilah kita dapat jadikan seorang insan yang baik pada masa depan. Untuk masa depan negara, kita perlu sama-sama hormat menghormati dan juga menjaga keharmonian di negara kita serta rajin dan berusaha. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat atas perkongsian yang sangat bermakna. Semoga kata-kata dan nasihat yang diberikan hadap menjadi inspirasi kepada semua murid untuk terus berusaha mencapai kejayaan. Pada pandangan YB, sejauh manakah penghargaan seperti ini dapat memberi motivasi kepada murid untuk terus berusaha mencapai kejayaan? Maklumat anugerah 100 terbaik ini adalah untuk kita nak berikan peluang pada anak-anak kita bukan sahaja akademik tetapi kalau dari sudut individu, disiplin, kehadiran penuh dan sebagainya, mereka dapat motivate antara satu sama lain. Yang belum dapat, dia akan cuba merebut pada tahun depan. Tapi yang telah dapat, dia perlu kekalkan momentum dan usaha lagi gigih untuk dapat pada tahun depan. Apakah nasihat dan kata-kata semangat yang ingin YB yang sampaikan kepada murid-murid yang menerima anugerah pada hari ini serta kepada mereka yang masih berusaha mencapai kejayaan? Bagi mereka yang telah dapat untuk 100 anugerah terbaik ini, saya ucapkan tahniah dan juga ucapkan terima kasih kepada ibu bapa dan cikgu-cikgu yang memberikan bimbingan. Dan anda adalah 100 yang terbaik terpilih daripada sekolah, maka anda perlu kekalkan untuk usaha tersebut supaya menjadi satu model dan juga contoh kepada rakan-rakan. Saya Adila Nur Iman dan semua rakan kumpulan saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang mengikuti sesi temu bual ini. Sekian, terima kasih.